aku panjangkan suara untuk nyanyikan lagu negaraku, lagu kebesaran negeri Perak dan lagu sekolah. Disilakan hadirin untuk berdiri. Meninggalkan tahun ini dan melangkah ke episod baru dalam hidup mereka. Kami serahkanlah mereka kepada penjagaanmu yang tidak pernah alfa. Bimbinglah mereka menjadi insan yang berjaya dunia, mulia akhirat, mulia akhlak dan indah pekertinya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqarrubna min ba'dihi taqarruban maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ustaz Yang Lantar dan dihormati yang bersama yang saya kasihi murid-murid SP Arti Lasam. Saya yang hadir, izinkan saya merapatkan syukur limpah kurnia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat hadir dalam keadaan sihat, dapat hadir dalam keadaan yang gembira untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis besar sekolah, majlis terakhir, majlis penutup tahun 2025. Majlis ini setiap tahun kita adakan untuk kita meraihkan kejayaan murid-murid di SP Arti Lasam. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru saya, kepada semua AKP dan kepada semua pekerja sekolah kerana membantu saya dalam menjalani operasi sekolah di SP Arti Lasam. Terutamanya kepada ahli jawatan kuasa kerja yang bertukus lumus untuk menyiapkan, untuk menjadikan majlis kita pada ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Berilah tepukan kepada di atas usaha murni murid-murid itu sendiri, dibantu oleh guru-guru saya dan diberi sokongan oleh ibu bapa. Itu yang penting. Tanpa sokongan daripada ibu dan bapa, murid-murid susah untuk mencapai kejayaan gemilang. Ibu bapa ini ibarat lilin yang membakar diri menerangi cahaya keluarga. Ibu bapa hendak anak-anak berjaya dan ibu bapa perlu menjalankan tanggungjawab yang sangat besar. Tak boleh kita hantar ke sekolah dan 100% diberi kepada guru untuk mendidik. Saya rasa itu susah untuk kita mendapat anak kita yang berjaya. Jadi alhamdulillah, di mana semua ibu bapa yang hadir hari ini telah memberi sokongan yang padu kepada sekolah, selain daripada usaha gigih guru-guru saya. Saya harap selepas ini hubungan kerjasama yang baik di antara ibu bapa dan guru akan terus kita ikatkan lagi. Ukhuwah ni yang paling penting. Di mana bila saya datang sini, saya pun baru 5 bulan bertugas di sini. Jadi saya dapati AJK, PABG, semua ibu bapa, semua ahli komuniti di sini, tak banyak pengurusan PEDA. Saya ucapkan terima kasih kepada warga PEDA, Cik Ustazah kerana sudah hadir, pengurus tak dapat hadir kerana ada urusan lain. Semua komuniti di sini dapat memberi kerjasama yang sangat baik. Tak ada lagi saya menerima ugutan ataupun menerima menerima teguran. Semuanya saya menerima yang baik. Jadi saya rasa akan terus berjaya dan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir, kepada Puan Alisa. Terima kasih sekali lagi kerana dapat meluangkan masa untuk sama-sama memeriahkan majlis aplikasi kurikulum HEM dan kurikulum. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa macam ada dekat auditorium besar kan? Jadi terima kasih kepada guru besar, guru-guru, dan yang kita perlu hargai juga adalah yang dipetua PIBG. Kita perlu beri dia bantuan dari segi kalau mahukan kita ada sukan secara friendly, kita nak warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis apresiasi kurikulum Ewan Murid dan Co-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Arti Lasam tahun 2025. Terima kasih.
bin Ismail. Binti Amzalizam. Binti Mu'akhirul Anwar. Umaymah binti Johari. Adik Muhammad Adam Ibrahim bin Muhammad Azam. Nur Zara Sumayya. Nur Jamia Humaira binti Ahmad Daud. Seterusnya pengawas Amira Kaisara binti Muhammad Shah. Muhammad Ana Humairah binti Johari. Bagi kehadiran terbaik adik Noda Muhammad Irfan adalah bagi pertandingan pasal baru matematik dan pendidikan seni visual terbaik. Pasal Arab dan Jawi terbaik. Dan pendidikan Islam terbaik. Adalah mata pelajaran matematik, sains, bahasa Arab. Musik terbaik. Pelajaran bahasa Melayu dan pendidikan jasmani kesihatan terbaik. Ibrahim Anwar mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, sains dan pendidikan jasmani terbaik. Tahun 1-nya. Bahasa Inggeris, matematik, sains dan kesihatan terbaik. Itu bapaknya. Oh ya. bagi mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Dan pendidikan seni visual.
Bagi mata pelajaran pendidikan seni visual dan kesihatan, bagi pendidikan muzik, Muhammad Rusdi. Pelajaran bahasa Inggeris dan RPT terbaik. Pelajaran matematik terbaik. Sejarah terbaik. Disambut oleh Muhammad Hadi, menerima anugerah mata pelajaran bahasa Arab dan Jawi terbaik. Mata pelajaran pendidikan seni visual terbaik. Menerima anugerah mata pelajaran pendidikan muzik terbaik. Menerima anugerah mata pelajaran pendidikan jasmani kesihatan terbaik. Muhammad Khairil Anwar menerima anugerah mata pelajaran bahasa Melayu pendidikan jasmani. Seluruh pendidikan Nur Aina Surahmat binti Muhammad Roy menerima anugerah mata pelajaran bahasa Inggeris dan pendidikan seni visual terbaik. Sapri menerima anugerah mata pelajaran matematik RPT terbaik tahun 4 pada ada Adam Hakimi bin Aidil Azwan. Seluruh jenis pilihan pelajaran sejarah dan bahasa Arab terbaik. Imam bin Asul Afendi menerima anugerah mata pelajaran pendidikan Islam dan Jawi terbaik. bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan jasmani dan kesihatan, mata pelajaran matematik, pendidikan Islam, pendidikan muzik dan pendidikan Syita binti Muhammad Razif bagi mata pelajaran sains. Sejarah, reka bentuk dan teknologi, Jawi serta pendidikan muzik. Zamani penerima anugerah mata pelajaran pendidikan muzik terbaik. Selamat kesihatan dan pendidikan muzik. Sapri pendidikan jasmani dan kesihatan. Afia binti Muhammad Syah Nafri mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan muzik dan pendidikan mata pelajaran matematik, sains, pendidikan Islam, RPT, reka bentuk dan teknologi, pendidikan jasmani dan kesihatan. Bentuk dan teknologi. Bagi mata pelajaran bahasa Arab dan Muhammad Al-Rashid Rizki mata pelajaran Jawi. Kami bin Zulkifli bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Bin Muhammad Syafiq Wawira. Kedua, Nur dari Khadijah binti Syahrizah. Yang diucapkan Amira Ali Syazah Tasni binti Muhammad Nosdi. Amira
Pusaka Peringkat Kebangsaan Pidato Daerah. Jaringan robotik Peringkat Kebangsaan Candice Peringkat Negeri nombor 3. Personal Peringkat Daerah. Bola dari Peringkat Daerah. Robot Peringkat Daerah nombor atlet Sekolah Olahraga Angkasa dan mewakili Sekolah Peringkat Muhammad Yusri, Muhammad Rosdi. Dan 4x400 jari. Jari bagi negeri serta penentaraman Puteri Bangsa PPIN. Malaysia Peringkat Negeri dan bersama kesukaran itu ada kemudahan. Beliau merupakan anak pertama dari dua beradik dilahirkan di Hospital Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada jam 1.12 tengah hari. Dalam akademik, beliau kekal tempat pertama setiap tahun untuk UASA 10A PPD 11 10A PPD 11 TP6. Subjek kegemarannya ialah sains dan bahasa Arab. Beliau juga telah banyak harapan nama sekolah dalam pelbagai aktiviti yang disertainya. Antara pencapaian terbaiknya termasuk yang Johan Kebangsaan Federal Robotik Chairman, Tempat Robotik Negeri Perak, Johan Robotik Peringkat Daerah Polkansar. Beliau juga aktif dalam pendidikan hafazat dan pelbagai acara sukan, di samping memegang amanah sebagai ketua pelajar, ikon harapan dan duta sasias sekolah. Dan yang diucapkan tak lain tak bukan, ianya adalah tanda ucapan kepada anak berpasangan Allah yang Muhammad Azam Hussein dan Muhammad Nur Syuhada Yahya, dan diterima tokoh oleh SK Al-Azhar Dirasah tahun 2025 disandang oleh adik Muhammad Adam Mikhail bin Muhammad Azam. Silakan ibu punya untuk tampil hadapan bersama meraihkan.